Kita nak bergerak kepada tokoh yang kedua, namanya Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi yang ketiga. Satu-satunya anak gadis yang dinikahi oleh Nabi SAW, dan disebutkan inilah wanita yang kecerdasan dan kelembutannya itu amatlah luar biasa. Nabi SAW pernah bersabda, ambillah separuh agamamu daripada Humairah, memberikan konotasi bahawa inilah perempuan yang ilmunya amatlah luar biasa, bahkan dicatat oleh periwayat hadis, perawi-perawi hadis. Beliau pernah di satu ketika menghafal sehingga 2,210 hadis, menjadi rujukan kepada sahabat-sahabat yang berada sekeliling beliau ketika itu. Lalu hari ini apa yang kita nak belajar daripada Sayyidatina Aisyah? Inilah perempuan yang dengan ilmu dia ditinggikan. Lalu hari ini mengambil semangat yang sama, menjadi wanita-wanita, mahu menjadi perempuan yang berharga, mahu menjadi perempuan yang mulia, mesti yang pertamanya itu asasnya adalah ilmu yang mesti dimulakan. Di mana kita mesti mulakan? Barangkali di IKN inilah tempat pertama untuk kita memulakan pengajian. Hidup ini, tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan tidak pernah salah dalam meletakkan takdir. Allah tidak pernah gagal dalam memberikan posisi. Lalu mesti ada sebab kenapa tuan-tuan dan puan-puan diletakkan untuk bekerja di sini. Maka kita mesti mencari sebab. Barangkali IKN lah yang akan mendekatkan kita dengan Allah. Barangkali di IKN inilah kita akan berselawat tanpa gagal setiap hari dengan 100 selawat sehingga bulan Disember. Bulan Januari kita kira semula, insya-Allah tuan-tuan puan. Barangkali di sinilah menjadi medan untuk kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik. Lalu kalaupun kita meninggal dunia, yang berada di kiri dan kanan kita inilah yang akan menjadi orang-orang yang akan menguruskan jenazah kita. Lalu kerana itu hari ini, di manapun posisi kita, di manapun lokasi kita bekerja, belajarlah daripada Sayyidatina Aisyah, menjadi perempuan yang dia kuatnya dengan ilmu, yang dia hebatnya bermula dengan ilmu. Hari ini tuan-tuan puan, ilmulah yang akan membezakan siapa pun kita. Disebut dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah pernah di satu ketika bertanya, adakah sama orang yang berilmu, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Lalu apa jawapannya dalam Al-Quran? Sudah tentulah tidak, kerana orang yang mengetahui itu sudah tentu akan lebih baik amalnya. Cuma mungkin sekadar sedikit muhasabah kepada kita hari ini tuan-tuan puan, dengan lambakan ilmu kadang-kadang menjadikan kita perempuan yang lebih besar egonya. Dengan ilmu menjadi dalil untuk kita berhujah dengan siapa pun orang yang berada di hadapan kita. Lalu marilah kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan belajar daripada Aisyah. Dengan ilmu dia menjadi lebih tenang, dan dengan ilmu dia makin merendahkan dirinya. Inilah perempuan yang dengan ilmu membezakan kita. Kalau hari ini sehelai kertas itu dibezakan dengan nilai yang ada padanya, sama ada nilaiannya itu RM5, RM10, RM20, RM100, itu hanya berbeza dengan angka. Lalu begitu juga dengan ilmu akan membezakan darjat kita. Darjat kita hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau di atas dunia kita dibezakan dengan pangkat matronnya, kita dibezakan dengan pangkat sisternya, kita dibezakan dengan pangkat doktornya. Tapi di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini semua akan ditinggalkan. Kita akan sampai ke detik yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan sampai ke detik yang harta tidak bermanfaat, anak tidak lagi dapat membantu, yang tinggal adalah orang yang mendatangi Allah dengan hati yang sejahtera. Bagaimana hati yang sejahtera itu dapat diperolehi? Kata ulama, melalui ilmu yang kita cari. Maka moga-moga duduk kita seketika di petang-petang ini, daripada tadi pejam celik, ada yang pejam tak celik-celik, insya-Allah kita mendoakan inilah komitmen ilmu yang sedang kita berikan, yang sedang kita luangkan masa pada hari ini. Kelak esok bila ditanya oleh Allah, nikmat umur, nikmat usia yang telah kami berikan, ke manakah engkau gunakan? Maka setidak-tidaknya hari ini kita mampu menjawab di hadapan Tuhan pada 30 hari bulan. Pada waktu petang ini sudah pun kami gunakan masa kami untuk menuntut ilmu, dan moga-moga inilah yang menjadi asbab barakahnya umur kita. Kerana kata ulama, nak dilihat usia kita berkat ataupun tidak, maka tengoklah ke mana hayat kita digunakan.
Hidup ini Tuhan tidak menilai dengan bagaimana kita bermula. Hidup ini Tuhan akan nilai dengan bagaimana ia diakhirkan. Lalu bagaimana ia diakhirkan? Adakah dengan pusingan demi pusingan ataupun dengan ketakutan demi ketakutan? Semuanya itu kita yang tentukan dengan ilmu yang kita perolehi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita kekuatan untuk kita menjadi perempuan yang bangkitnya itu bangkit dengan ilmu, belajar daripada Sayyidatina Aisyah, isteri kesayangan Nabi SAW. Banyak lagi akan kita kongsi insya-Allah. Jangan lupa like, share dan subscribe IKN HMI TV. Jumpa lagi, wallahu a'lam.